Kita melihat kisah Rasulullah datang berhijrah ke Taif dengan keadaan muka bumi yang sangat ekstrim. Alhamdulillah. Walaupun di peringkat permulaannya mendapat penolakan, tetapi sekarang Taif makmur dan juga maju dengan syiar Islam. Telinga pun rasa peding. Bukit yang ni penuh dengan batu. Pokok-pokok kayu, bonsai. Saya semua dah cakap. Boleh naik kini. Boleh naik tu. Oh, cantik ada ni. Pinya tu. Subhanallah. Tu, ni apa ni? Tu. Kasket tu. Hidup. Oh, pokok-pokok dia, ya Allah. Bonsai semua dah jadi. Masuk angin sikit ya. Tempat laluan air.